dekati hamba-Nya. Pada masa-masa itu dia akan menggunakan aku. Tapi saya tak sempat cek lagi ayat-ayat yang boleh yang menyatakan Allah SWT pakai kata nama aku. Tapi kalau saya ada, insya-Allah saya akan kongsikan. Cuma bila digunakan kami dalam Al-Quran ini menunjukkan kebesaran dan keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni menunjukkan saya lebih dekat. Allah SWT lebih dekat. Baiklah, sama dengan surah At-Takasur. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau awak baca terjemahan, dua-dua ayat ini membawa maksud yang sama. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ulang balik. Ya apalah Allah ulang balik pula. Cakap sekali saya tahu lah, faham lah. Dalam Al-Quran ada satu pelajaran yang dinamakan sebagai tikrar. Tikrar ni maksud pengulangan ayat. Dan pengulangan ayat ni kadang-kadang dia ada berjumpa sebelah-sebelah dia. Macam ni. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Maksud jangan sekali-kali kamu akan mengetahui kelaknya. Kamu akan mengetahui. Ayat kedua pun sama. Kamu akan mengetahui lagi. Sebelah-sebelah ayat ni. Kalau dia berbeza sikit, macam kita baca surah Al-Alaq, kita baca Iqra, lepas tu ada Iqra lagi kan, dua kali Iqra. Ada tikrar yang lain dalam satu surah, benda ayat sama, dan surah lain pun ayat yang sama juga. Pengulangan ayat tu membawa apa? Ya, seperti yang kita dah bincangkan dalam surah Al-Alaq. Bila Allah SWT ulang balik, dia untuk kita ponder upon that ayat. Ada indication yang penting Allah SWT nak cakap. Macam Iqra tu maknanya apa? Kalau baca sekali, baca dua kali lebih faham. Yang ini Allah SWT nyatakan pasal kamu berlebih-lebihan tentang dunia ni. Pasal dunia ni Allah ulang dua kali. Janganlah begitu, jangan begitu. Nanti kelak kamu akan tahu. Dan kelak kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu akan siksa kubur Allah SWT. Tahu akan azab. Pasal dahsyatnya sangat, terlalu dahsyatnya azab Allah SWT ni. Jadi Allah SWT sayang sangat dengan hamba-Nya ni. Allah kasih peringatan. Peringatan sekali, dua kali peringatan dalam surah yang sama. Yang obviously dalam surah-surah lain pun ada peringatan yang serupa juga. Tapi di part ni, ayat ini Allah ulang dua kali. Ayat yang surah yang sama, sebelah-sebelah ayat dia. Selepas Allah cakap pasal berlebih-lebihan tentang dunia yang melalaikan kamu. Kamu akan tahu nanti azab dalam kubur. Kamu akan tahu nanti azab akhirat. Memberi pembayangan bahawa azab akhirat itu adalah benar. Memberi bayangan bahawa azab Allah SWT dalam kubur itu adalah pasti. Dan ini yang menjadi satu janji Allah SWT. Dan bila Allah SWT berjanji, Allah SWT tidak akan mengubah janjinya. Dalam surah yang lain, surah Al-Rum ayat 6-7, Allah SWT menerangkan tentang perihal janji Allah SWT. Demikian dijanjikan Allah SWT, Allah tidak pernah mengubah janji Allah SWT. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pasal apa tak tahu? Pasal mungkin tak baca surah At-Takasur. Pasal apa tak tahu? Pasal mungkin tak baca surah At-Takasur tapi baca sekali. Padahal surah Al-Iqra, surah Al-Alaq suruh baca banyak kali. Baca sekali tapi tak menghayati. Jadi Allah SWT tidak akan sekali merubah kerana janji Allah SWT adalah pasti. Dan mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, nyata dari kehidupan dunia sahaja. Dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari akhirat. Mungkin baca surah At-Takasur, mungkin baca surah-surah tentang peringatan azab hari akhirat, tapi tak nak ambil tahu tentang peringatan tersebut. Tak nak ambil tahu tentang azab Allah SWT. Tak nak ambil tahu betapa dahsyatnya. Sebab tu Allah SWT cakap ulang dua kali kat sini untuk memberi peringatan. Baik. Kemudian Allah cakap lagi, kalla
Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Dan sungguhnya kalau mereka mengetahuinya, mereka akan lebih pasti. Maknanya apa? Kalau dah masuk kubur nanti, dah nampak azab Allah, pak situlah baru yakin nanti. Macam contohnya, awak nampak Mac Spicy kan dekat McDonald tu, nampak sedap, order, dah pegang, baru tahu Mac Spicy tu apa. Dah masuk dalam mulut, baru tahu berapa sedap yang Mac Spicy, baru spicy-nya Mac Spicy tu. Tak ada contoh lain pasal makan tak? Awak cek macam sebelum beli iPhone 6, orang cakap iPhone 6 bagus, ada apa, finger, apa benda dah prototype pakai finger. Dengar, tapi belum pegang lagi, belum tahu. Tapi dah pegang baru tahu. Macam itulah azab Allah SWT. Macam itulah betapa siksanya azab Allah SWT, betapa dahsyatnya siksa Allah. Bila dah masuk kubur, dah nampak azab tu, baru ainul yakin ni, baru kamu akan betul-betul yakin. Selagi tak rasa lagi tu tak yakin. Dan kalau boleh kita tak nak dapatkan, tak nak kena siksaan tu lah. Maksudnya kalau boleh kita nak elakkan dari situ. Sebab tu Allah SWT berikan peringatan kat sini. Dan kalau kamu tahu yang bahawa kehidupan ta'lamuna, bahawa bila Allah SWT kata, cakap pasal mengetahui ni, mengetahui pasal apa? Mengetahui pasal betapa wastednya kehidupan dunia ni kalau kita tak mencari hari akhirat, tak siapkan untuk hari akhirat. Betapa ruginya bila kat dunia ni kita punya amalan sikit, bila nanti dah masuk dalam kubur. Betapa ruginya bila Allah SWT berikan nikmat dan kamu tak boleh berikan nikmat ni, tak gunakan nikmat dengan sebaik yang mungkin. Itu yang dimaksudkan ta'lamun. Dan ta'lamun ni maksud bila kamu mengetahui betapa ruginya kamu nanti di dunia, mengetahui betapa ruginya kamu menggunakan masa semasa kehidupan kamu ini. Bila dah nampak azab, baru sebab dalam ayat Quran lain Allah SWT menyatakan tentang orang-orang perihal orang-orang yang masuk kubur. Orang yang masuk dalam kubur akan cakap, ya lain tadi kuntu turaba. Kalau boleh aku nak jadi macam pasir sudah, tak rasa pun siksaan kubur tu. Ataupun kalau boleh aku nak balik ke dunia, aku nak buat amalan yang banyak-banyak. Pasal apa? Semasa kehidupan kat dunia ni tak mengetahui. Bila nak masuk kubur baru mengetahui betapa rugi dan betapa wasted. Itu yang dimaksudkan ta'lamuna. Bila kamu mengetahui yang dunia ini adalah sementara, kamu tidak akan memperbanyak-banyakkan dan bermegah-megah dengan kenikmatan dunia ini. Tidak masuk dan nampak siksaan kubur, baru kamu lebih mengetahui bahawa apa di dunia ini adalah sementara dan dunia ini adalah yang melalaikan kita. Jadi berkenaan dengan pengetahuan atau berkenaan dengan nikmat Allah SWT ini, kenapa saya ke sini? Kenapa saya tak gambarnya, saya lupa. Agak-agak saya nak cakap pasal nikmat Allah SWT ni. Dua gambar ni menandakan nikmat. Bila nampak gambar ni, apa yang awak terfikirkan dekat benak? Yang ini apa? Masa terbang. Yang itu apa? Kesihatan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata dua nikmat yang mana Allah SWT berikan, yang selalu dipandang rendah ataupun diremehkan, dipandang remeh oleh manusia ni. Nikmatan ni mahbubun fihima katsirun minan nas. Kebanyakan orang ambil ringan tentang dua nikmat ni. Nikmat apa? Nikmat masa lapang. Nikmat masa lapang. Kita ada masa, tapi mungkin ada masa kita sibuk. Sebenarnya ada masa kita, bila masa lapang kita abaikan, kita ambil remeh. Kita main handphone, kita popet, dah masak, dah semain duha contohnya, ada masa sikit lah sebelum zuhur ni. Apa tu lah nak popet. Bila popet cakap Allah, tak apa.
Kalau zikir tak apa, tapi orang cakap pasal orang lain pula. Nabi SAW katakan dua nikmat sering dilupakan kebanyakan manusia adalah kesihatan. Ada kesihatan, dan sihat tu tak nak gunakan kesihatan dengan sebaiknya. Dan sihat tu kalau sembahyang tarawih nak 8 rakaat je, contohlah. Kalau sembahyang tarawih time sihat 8 rakaat. Nanti dah terduduk, baru tahu. Dah sembahyang duduk, baru terfikir, tahu sembahyang 20 rakaat dulu minta maaf lah saya. Ataupun time sihat tu boleh buat kerja amal banyak, kerja volunteer banyak, tapi kita gunakan untuk tidur. Tapi bila dah sakit, baru rasa nak buat tu lah, nak buat ni lah. Dua nikmat yang Nabi SAW katakan banyak masa ni akan lupa ambil ringan adalah kesihatan dan juga masa lapang. Ni hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nikmatani malbunun fi iman katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghah. Jadi itu yang dikatakan kalla law ta'lamuna ilman yakin, dan sungguhnya apabila mereka mengetahui tentang azab itu, ataupun mereka mengetahui betapa dukinya mereka masa kat dunia ni, masa itulah mereka akan betul-betul rasa yakin. Sebelum kita, maksudnya apa, sebagai peringatan untuk kita sebelum matinya kita nanti, maknanya perbanyakkanlah sebelum kita, kalau boleh tak nak merasakan. Bila dah nampak dah mati, baru merasakan betapa ruginya kita ni kehidupan di dunia. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada masa itulah mereka akan ditanya tentang segala nikmat yang telah diberikan. Ditanya tentang nikmat, macam mana diberikan harta, apa kita buat dengan harta. Diberikan masa lapang, apa kita buat dengan masa lapang kita. Diberikan kesihatan tubuh badan, apa kita buat? Datang kelas Ustaz Ahmad ke tak? Alhamdulillah datang. Apa lagi? Saya dah lupa. Gurau lagi kan, dah lupa. Tangan kita Allah SWT berikan. Kita baca Yasin kan? Dalam surah Yasin Allah SWT nyatakan tentang pada hari akhirat dia akan ditutup mulutnya. Kemudian apa yang berkata? Tangan kita yang berkata-kata, kaki kita yang berkata-kata. Pasal apa? Ini semua nikmat Allah SWT pinjamkan sekejap saja. Kat dunia ni kita boleh buat apa saja dengan tangan kita ni. Kaki kita ni boleh buat apa saja, kita boleh bawa ke mana-mana. Tapi pada masa hari akhirat nanti, lidah kita dikunci, ditutup. Nikmat yang lain, nikmat tangan ini, nikmat kaki ni yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala cakap kat sini, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bukan setakat yang fizikal yang kita rasa saja, tapi sebenarnya tangan kita, mata kita ni semua adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala juga yang akan ditanya. Dan bila tanya, bukan kita yang jawab, tangan kita sendiri yang jawab, kaki kita sendiri yang jawab, mata kita sendiri yang tanya apa kita lihat dengan mata kita. Begitulah bayangan yang Allah SWT berikan dan peringatan, pengenalan Allah SWT kepada kita tentang hari akhirat nanti. Dan macam mana perhitungan Allah SWT di hari akhirat. Sebab tu dalam surah ini tadi saya kongsikan, antara intipati ataupun gist of this surah is berkenaan dengan kemegahan dalam dunia ini yang melalaikan, dan juga berkenaan dengan perhitungan Allah SWT tentang nikmat Allah SWT berikan kepada manusia. Baik, kita sampai pada akhir ayat. Ada soalan berkenaan dengan surah ini sebelum saya tukar kepada surah yang lain? Ada? Faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua menjadi orang yang takatsur, tapi takatsur yang tidak melalaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mencari kelebihan kat dunia ini, tapi tidak melalaikan kita tentang hari akhirat juga. Kerana mencari dunia ini tidak menjadi salah, tapi menjadi salah apabila kita lalai, kita lupa tentang hari akhirat. Ini surah ini menjadi satu peringatan
yang boleh kita ambil iktibar dan kita boleh menjadi satu pegangan dalam kehidupan kat dunia ini. Surah yang seterusnya, surah yang seterusnya juga surah yang pendek sangat, yang bagus kalau dijadikan pegangan dalam kehidupan kita. Surah Al-Asr, surah Makkiyah juga. Ayatnya berapa? 4. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Surahnya surah Makkiyah, dalam surahnya 3 ayat sahaja. 3 ayat saja. Sama-sama kita baca dulu untuk kita ambil sedikit fadilat pembacaan Al-Quran, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, 3 ayat saja. Surah pendek juga, surah yang boleh cepat ke solat. Tidak. Surah yang kalau nak sembahyang pendek je lah, surah Al-Asr je lah. Tapi surah ini Imam Syafi'i menyatakan, kalau umat Islam ni, kata-kata Imam Syafi'i, terlupa dalam takut, kata-kata Imam Syafi'i, maaf saya lupa takutnya kat bawah tu. Seandainya orang Islam ni memikirkan tentang intipati surah ini, cukuplah bagi dia. Dia fikirkan betul-betul tentang surah ni. Surah pendek, 3 surah je. Tapi kalau dia fikir betul-betul, dia pegang dengan surah ini, dia fahami petunjuk-petunjuk dalam surah ini, maka cukup baginya kehidupan kat dunia ini. Kerana dia selalu ingat tentang surah ini. Maaf, saya dah terlupa nak tak ikut daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan yang kat waktu, seandainya umat Islam memikirkan kandungan surah ini, nescaya petunjuk-petunjuk dalam surah ini nescaya mencukupi bagi mereka. Dan Al-Asr, Asr ini maksudnya waktu dalam bahasa Arab, bukan sembahyang asar. Asr ni maksudnya waktu, masa. Demi masa. Masa itu adalah salah satu makhluk atau penciptaan Allah SWT. Allah SWT dalam Al-Quran, apa saya ni part ni saya nak minta homework saya. Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan sumpahan-sumpahan. Ada yang Allah SWT menyatakan sumpahan dengan makhluk Allah SWT. Wal 'asr contohnya, wad-duha contohnya, wat-tini waz-zaitun, demi masa, demi waktu duha, demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah SWT bersumpah dengan makhluk, dengan ciptaan Allah SWT ini? Siapa yang dah buat research? Siapa yang nak share? Apa yang mungkin Allah tahu kenapa Allah SWT bersumpah dengan ciptaan Allah SWT, ataupun kenapa Allah SWT dalam Al-Quran ada sumpahan yang begini? Ada yang tahu? Macam mana saya tahu ni? Share lah, takkan saya seorang share. Perkara tersebut, benda ciptaan. Saya bagus sekali, sharing yang baik, maknanya yang boleh dikatakan tepat juga. Allah SWT dalam Al-Quran, bila Allah SWT menyatakan sumpahan dengan ciptaan ni, nak bawa kita lebih peka, ataupun orang-orang yang membaca Al-Quran ni lebih peka dengan perkara tersebut, lebih ambil perhatian, lebih ambil iktibar, lebih fokus dengan benda tersebut.
Contohnya al-asr, demi masa. Kerana pada masa tu banyak, macam tadilah kan, macam hadis tadi, Nabi cakap banyak orang leka, banyak orang ambil remeh tentang masa lapang. Kerana ciptaan Allah SWT yang ini ada banyak perkara yang boleh kita ambil iktibar daripadanya. Contohnya waktu duha, buah tin contohnya. Buah tin, Allah SWT bersumpah dengan buah tin dengan buah zaitun. Kenapa? Kerana buah tin buah zaitun scientifically memang orang cakap banyak khasiatnya. Dan buah tin buah zaitun ini buah yang orang-orang Arab pada zaman tu sangat suka dan sangat bangga. Kalau ada buah tin buah zaitun, ni precious one, my precious, my precious, precious. So jadi Allah SWT bersumpah dengan perkara ini supaya orang-orang yang baca Al-Quran pada zaman tersebut lebih ambil perhatian dengan perkara tersebut. Kenapa Allah cakap pasal batin? Kenapa Allah cakap pasal masa? Kerana pada masa itu banyak kali yang kita boleh buat, banyak masa yang boleh dilakukan. Dan kerana kalau kita tidak ambil, kita tak fokus atau kita tidak ambil perhatian pada masa tersebut, banyak benda yang mungkin melalaikan kita juga. Jadi Allah SWT buat sumpahan dengan cerita ni untuk ambil perhatian kita tentang perkara tersebut, untuk berikan kita peringatan tentang perkara tersebut, untuk buat kita lebih fikir tentang perkara tersebut. Kerana banyak perkara dalam ciptaan Allah yang ini ada, dan menunjukkan juga keagungan dan kemuliaan Allah SWT menciptakan ciptaan tersebut. Kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah SWT menciptakan waktu duha, menciptakan malam, menciptakan matahari, menciptakan buah tin dan buah zaitun, supaya orang ambil perhatian pada tersebut. Dan orang tahu bila dia ambil banyak benefits from it. Contohnya pada zaman dulu kita ambil benefit from buah tin dan buah zaitun ni, lepas tu kita tengok macam mana ni yang boleh ada hasil, siapa yang ciptakan ni, dan dia akan relatekan balik at the end of dia punya research. Dia akan tahu Allah SWT yang menciptakan perkara ini, dan dia yang lebih agung, yang maha agung, maha berkuasa. Jadi bila sumpahan itu dibuat untuk ambil perhatian manusia, untuk kita fikirkan dengan lebih mendalam. Demi masa, apa maksudnya? Demi masa. Terus kenapa Allah bersumpah ini? Allah nak cakap sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi sumpah untuk memikirkan dan menghayati, ambil iktibar dan menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Setelahnya, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu selalu constantly, continuously, fi khusrin, dalam kerugian. Tadi surah At-Takasus sebelum ni cakap pasal apa? Orang-orang yang lalai. Rugi tak orang-orang lalai ni? Rugi. Surah ini kita baca Quran pun, dan tafsiran ni bila kita baca tafsir, dia bukan setakat surah tu je, tapi dia link to one another. Dia link dengan surah yang sebelum ni. Sebelum ni kita baca surah orang yang lalai. Lepas tu Allah SWT kata, surah yang seterusnya nyatakan tentang orang yang rugi. Kerana apa? Lalai mencari keduniaan. Surah yang sebelum surah At-Takasus, surah Al-Adiyat. Dalam surah Al-Adiyat pun menyatakan tentang orang-orang yang suka tentang keduniaan ni dan ingkar kepada Allah SWT. Kemudian baru surah Al-Asr ini menyatakan tentang betapa ruginya orang-orang yang tersebut dalam surah-surah yang sebelum surah Al-Asr. Jadi dia ada link antara satu sama lain. Jadi berkait rapat dengan surah-surah sebelum surah Al-Asr. Sebenarnya manusia itu selalu berada kerugian. Nak tahu berapa rugi? Awak baca surah-surah sebelum surah Al-Asr. Nanti ada menyatakan tentang manusia itu sendiri. Tapi Allah SWT kasih cara, takkan kasih cakap. Allah SWT kan maha penyayang, maha pengasih. Jadi Allah SWT beri indication. Kalau tak nak jadi rugi macam mana? Kemudian baru Allah SWT katakan illal ladzina amanu,
kecuali orang-orang yang beriman. Amanu ini maksudnya iman, beriman. Orang-orang yang ramai orang yang beriman. Maknanya apa? Kalau tak nak rugi, orang yang ada iman dalam hatinya itu insya-Allah tak rugi. InsyaAllah tidak akan rugi kalau ada sekecil-kecil iman dalam hati dia. Yang pertama sekali ada keimanan. Allazina amanu wa 'amilus solihat, dan melakukan amal yang soleh, melakukan amal kebajikan. Wa tawasau bil haqqi, tawasau maksudnya saling berpesan-pesan. Dia kena ada dua lah. Macam tadi takatsur, bunyinya sama kan? Takatsur, tawasau. Ini semua dalam bahasa Arab membawa makna kena ada dua parti, kena ada dua kena pair dengan orang lagi satu. Saling. Tadi saling mencari keduniaan, ni saling berpesan-pesan. Tawasau, takatsur. Dalam bahasa Arab dia membawa maksud apa? Kena ada dua pihak melakukan perkara tersebut. Dua pihak melakukan, maknanya saling. Dia ni kasih peringatan, itu pun kasih peringatan kepada kita. Peringatan tentang apa? Tawasau bil haqqi, tentang kebenaran. Benda yang benar tentang agama Allah SWT. Memberikan peringatan tentang orang ingatkan kita pesan, dah solat ke belum? Mak kejut, dah solat ke belum? Apa sibuk lah mak ni. Adik kan, abang dah solat ke belum? Kak dah solat ke belum? Orang ingatkan kita, maknanya apa? Mereka dalam keadaan orang yang elakkan diri dia dalam untuk jadi orang yang rugi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa Allah SWT letakkan sabar kat sini? Kenapa berpesan-pesan tentang kesabaran? Pasal dua benda. Satu, mengingatkan tentang kesabaran. Pasal apa? Pasal mungkin terus tadi bila awak ingatkan, abang dah solat ke belum? Kena sabar juga. Sebab mungkin abang dia akan marah boleh. Sibuklah kau ni adik. Sabar adik tu. Sabar dengan apa yang dia akan terima. Kena bersabar. Kadang-kadang kalau kita sebab kadang-kadang kalau kita kasih nasihat, kita berikan pesanan orang tak dengar. Jadi kena nasihatkan juga tentang kesabaran. Watawal, dan juga sabar pasal apa? Pasal dalam melakukan amal soleh ini penatlah selalu. Betul tak? Sebenarnya terawih 20 rakaat, ambil 8 je lah. Sembahyang zuhur, ada qabliyah ba'diyah, yang wajib je. Kena sabar. Ya, sabar dalam melakukan amal soleh. Pasal melakukan amal soleh ni banyak dia punya rintangan, banyak dia punya challenge. Jadi dalam melakukan amal soleh perlu ada kesabaran, baru dapat buat amal soleh dengan sebaik yang mungkin. Baik. Okay, sekarang ni faham orang yang rugi tu, manusia ni selalu dalam kerugian. Opposite of rugi ni apa? Orang yang untung. Bila orang untung ni, masa orang ni berjaya tak? Berjaya. So dia opposite. Untuk menafsirkan ayat ini, Allah SWT nyatakan, pasal kita sekarang ni tahu orang yang rugi ni, semua orang rugi kecuali orang yang ada iman, ada melakukan amal soleh, dan orang yang berpesan-pesan tentang kebaikan dan kebenaran dan juga kesabaran. Kita tengok ayat Allah SWT ceritakan pasal orang yang beriman, yang berjaya. Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun menyatakan qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin ini dah berjaya. Pasal apa berjaya? First, pasal dalam hatinya ada iman. Nabi SAW katakan, semua orang yang beriman ni, walaupun sedetik, sekecil zarah pun ada cahaya keimanan dalam hati dia, akan masuk syurga. Walaupun sepanjang hidup dia tak pernah solat, tapi beriman dengan Allah SWT, dia akan masuk syurga. Tapi lepas dia diberikan azab neraka dululah. Kenapa dia masuk azab neraka?
Pasal nak bersihkan diri dia. Pasal syurga tu tempat orang yang dah bersih. Pasal dia ada banyak dosa, dosanya harus dibakar dulu, dosanya harus dibersihkan dulu. Macam mana nak dibersihkan? Dibersihkan dengan azab. Tapi dia masuk syurga nanti. Sebab tu berjaya. First kali dia tak rugi. Orang Islam ni, orang yang beriman ni tidak akan rugi. Jadi pokoknya kita nak kena ada iman, kena ada keimanan dalam hati dia. InsyaAllah tidak akan rugi. Allah SWT katakan telah berjaya orang-orang yang beriman. Macam mana nak tahu lagi berjaya ni apa? Allah SWT cakap alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka dalam sembahyangnya, dalam solatnya khusyuk. Wa hum anil lagwi mu'ridun, dan menjauhkan dari perkara yang sia-sia, menjauhkan diri daripada at-takatsur tadi, yang melalaikan, menjauhkan diri daripada keduniaan. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang melakukan, mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan menjaga kehormatannya. Furuji ni maksudnya kemaluannya, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isterinya saja, mungkin yang halal. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Kemudian siapa yang mengingin selain dari yang demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah SWT dah terangkan macam mana ada orang mukmin yang berjaya dalam surah yang lain. Pokoknya kita nak kena cari saja dalam Quran tu. Sebab Al-Quran ni macam kompas. Kompas tu awak letak je dah tahu ke? Awak kena cari direction dia baru tahu kan? Macam itu juga Al-Quran. Allah SWT yang surah Al-Asr cakap orang ni manusia semua rugi, kecuali orang yang beriman. Atau orang yang beriman sana. Dalam surah yang lain Allah ceritakan ni orang yang beriman, yang berjaya dapat mendapat tempat nanti di sisi Allah SWT. Bila saya buat research pasal surah ini, buat bacaan-bacaan saya dalam sebuah ceramah ataupun kompilasi ceramah yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, menyatakan tentang orang yang beriman ni, first kali sendiri, individu tu sendiri nak kena pergi ke arah keimanan. Tapi pada masa sama individu mana satu orang. Jadi pada masa sama kita tak boleh hidup seorang. Kita nak kena hidup dengan orang lain. Sebab tu dalam surah Al-Asr ni ada tawasau, saling, dua orang, pair. Nak kena ada pair. Pasal nak kena ada dua orang yang mengingat-ingatkan kita. Kalau kita sendiri, mungkin kita buat tapi mungkin kita tersesat jalan. Tapi kalau dengan orang-orang lain, orang-orang lain boleh mengingatkan kita. Orang-orang lain boleh berikan kita nasihat. Orang boleh berikan kita peringatan. Sebab tu individu tu sendiri nak kena cari keimanan. Bila dah ada keimanan, dia cari orang lain yang beriman juga. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksud iyyaka na'budu? Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu juga kami minta pertolongan. Kalau awak sembahyang isyak tadi, ramai-ramai kan, jemaah kan, iyyaka na'budu, kami semua. Tapi kalau sembahyang kat rumah, awak baca awak tukar tak? Jadi kepadamu saya seorang saja. Tidak, pasal Allah SWT nakkan kita menjadi satu masyarakat yang sama-sama berjaya, sama-sama keluar daripada kelompok kerugian ni. Jadi orang beriman tu first kali individu dia sendiri cari keimanan, dan bila dia ada keimanan ni, cari orang yang beriman yang lain untuk dia sama-sama berjaya. Dalam apa pun, bila Allah SWT cakap illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, ramai orang yang beriman. Aman ni maksudnya ramai orang beriman, banyak orang beriman. Dia tak cakap illal ladzina, satu orang je yang beriman. Allah gunakan perkataan yang ramai supaya kita fikir kita tak boleh hidup seorang ni. Manusia tak boleh hidup seorang, dia kena hidup dalam masyarakat.
Kenapa? Sebab dalam masyarakat itu juga ya, kita dapat saling beringat-ingat, saling mendapat nasihat, dan saling mendapat peringatan tentang kesabaran dan juga amal dan juga kebenaran. Dia tak boleh lah saya seorang je boleh nasihat awak, dia tak payah nasihat saya. Tak boleh lah mak cakap, kau dengar je cakap aku malah dengar, aku tak dengar cakap kau. Pasal apa? Kena ada dua. Dia tak boleh seorang je. Saya seorang je boleh cakap, awak semua diam. Sebab tu saya nak sudah awak cakap. Sebab tu awak kena cakap, saya tak nak cakap seorang. Pasal apa? Pasal saya pun nak dapat pelajaran daripada awak semua. Jadi kena ada dua puak yang saling buat perkara yang sama. Baik. Ada soalan? Dah 9:30 kan tahu. Ada soalan tak? Tak ada? Saya nak buat apa? Saya harap lepas ni, maksudnya apa sebenarnya, saya harap lepas ni kalau kita baca surah Al-Asr ni contohnya, kita baca surah Al-Asr ni, kita lebih peka dengan surah Al-Asr ni. Amanu ni siapa? Beramal soleh ni macam mana? Saling memberi nasihat ni, saling yang saling tu kena ambil perhatian. Sebab kadang-kadang kita ni cuma nak orang dengar cakap kita je, tapi kita tak nak dengar cakap orang lain. Bila kita nak dengar cakap orang lain, bukan tentang benda apa, tentang benda yang mengupak ke tentang kebenaran. Kalau kebenaran, baru kita dengar. Kalau benda yang membawa kita kepada kelalaian, membawa kepada kita kepada lebih kemungkaran dan dosa, apa tu kita boleh ingatkan balik supaya kita stop. Dan saling ingatkan tentang kesabaran. Pasal sabar tadi, kenapa Allah SWT letakkan sabar ni? Kerana dalam beri nasihat ni, tak semua orang yang akan dengar. Kena sabar. Dan dalam buat amal soleh ni, selalu penat. Jadi kena banyakkan sabar. Susah tak sembahyang 5 hari satu hari? 5 kali satu hari? Alhamdulillah, dah senang, dah biasa. Tapi orang yang baru-baru nak belajar solat, mungkin susah untuk dia. Jadi kena banyakkan sabar. Banyakkan sabar dalam melakukan amal ibadah. Nak keluarkan zakat, ada orang nak keluarkan zakat, ya Allah lokek lah. Tapi dengan kesabaran, orang yang ada kesabaran ni, dia senang untuk melakukan ibadah tersebut. Soalan ni kadang-kadang macam kalau kita nak kasih nasihat, tapi nasihat kita terima tu macam dalam memalukan kita, atau nasihat kita terima tu kasar contohnya. Kalau kasar atau memalukan, mungkin kita boleh berhenti dulu, tapi kita ambil kebaikan, ambil apa yang baik tu kita ambil lah. Kalau ada yang tak baik tu, kita letak tepi. Sebab tu Allah SWT pada masa zaman kat sini kan saya cakap, kenapa Allah SWT tak sabar kat sini? Pasal tahu ada challenge untuk dalam memberi nasihat ni. Ada kesukaran dalam memberi dan menerima nasihat ni. Sebab tu ada kesabaran kat sini supaya kita lebih peka dan kita lebih ambil perhatian dekat perkara tersebut. Okey, baiklah, saya ambil masa 5 minit je. Minta maaf untuk share tentang surah yang seterusnya. Memandangkan minggu depan last, jadi mungkin ada surah yang saya tak kongsikan seperti apa yang telah dicadangkan atau telah yang kita plan. Jadi minggu depan insyaAllah saya nak bawa surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ma'un ni maksudnya apa? Yang muda-muda senyum dia pasal tahu ni apa. Al-Ma'un ni maksudnya little things, the small kindness.
Kebaikan yang kecil, the little things. Kalau saya dengar One Direction, tahulah. Jadi saya ambil I'm in love with you and all your little things ni. Ni sebenarnya lagu. Mudah-mudahan yang kalau dengar lagu The One Direction, tahu dah ini sebenarnya lirik. Ma'un ni maksudnya apa? Small kindness. Dalam surah Al-Ma'un ni, kalau kita baca, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah SWT cakap, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama ni siapa? Orang yang mengecilkan, berlaku zalim kepada orang-orang anak-anak yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Cuma sekarang ni ada homework ni. Ambil perhatian kat sini. Bila Allah SWT cakap pasal orang yang mendustakan agama, dia cakap dua jenis orang. Satu yang mengecilkan, yang berlaku kepada orang yang mengecilkan anak yatim dan tidak memberi makan. Lepas tu Allah SWT cakap fawailul lil musallin, maka neraka wailah untuk orang yang solat. Allazina hum an solatihim sahun, yang mana pada solat mereka lalai. Okay. So ini homeworknya. Tadi Allah SWT kat atas tadi cakap pasal orang yang zalim anak yatim, orang yang tak beri makan anak, orang yang tak beri makan kepada orang miskin. Tapi kenapa tiba-tiba kat sini neraka wail pula untuk orang yang solat? Kalau kita macam contohnya, kalau kita baca buku atau baca surah khabar, page sukan, sekali ada satu artikel kat tepi cakap pasal Siti Nurhaliza. Ni apa benda ni? Cakap page ni pasal sukan, habis ada Siti Nurhaliza kat tepi ni. Macam keluar ring pula cerita dia. Tadi cakap pasal orang menzalimi anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin. Tapi neraka wail, neraka ataupun celakalah untuk orang yang solat, yang mana solat mereka ni tidak khusyuk. Kenapa tiba-tiba Allah tukar kat sini? Jadi sini mungkin jadi homework untuk kita ponder upon kenapa Allah SWT bila cakap ni tiba-tiba dia change, ada twist sikit kat sini untuk kita sama-sama fikirkan. Sengaja nak buat fikir-fikir sampai minggu depan. Jadi lebih seronok lah. Macam seminggu ni saya awak semua menghayati, ataupun awak semua lebih menghayati perkongsian minggu depan, dan lebih sama-sama kita fikirkan tentang surah Al-Ma'un ini. Baik. Jadi Al-Ma'un ini macam tadi saya bacakan, Ma'un ini maksudnya the little kindness ataupun pemberian yang kecil. Dan untuk sama-sama kita fikir kenapa ada twist of topik, subjek bila Allah SWT ceritakan dalam surah Al-Ma'un ini. Baik. Saya hari ini ada evaluation form ataupun feedback form untuk ambil sikit maklum balas. Jadi insyaAllah kalau ada rancangan-rancangan yang seterusnya pada masa-masa akan datang, insyaAllah boleh kita fikirkan bersama dan kita boleh cuba adakan based on the feedback yang insyaAllah kita terima lah. Jadi kalau tak ada apa, saya berhenti sampai sini dulu. Dan saya harapkan feedback form ni dah habis, tak apa, tinggalkan atau kumpulkan, nanti insyaAllah kita akan kontak. Ada soalan? Saya. Kalau kita membaca ayat Quran, perlu tak kita berwudu? Okey. Kalau baca sahaja tak perlu. Contohnya macam sekarang ni saya baca ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, dalam keadaan dia tidak berwudu, tak apa. Tapi kalau pegang Al-Quran, memegang Al-Quran sambil baca tu, perlu dalam keadaan wudu. Kerana Allah SWT dalam Quran sekarang la yamassuhu illa mutahharun, Al-Quran ini tidak disentuh oleh kecuali orang-orang yang suci. Cuma lagi satu, baca yang perlu wudu, boleh kita baca dalam solat.
Kalau kita baca Al-Quran dalam solat, tu perlu ada wuduk lah. Tak ada wuduk macam mana kita solat jadi sah. Part situ part baca Al-Quran secara general, secara umumnya tak perlu ada wuduk kecuali dalam solat kita saja. Dalam solat yang perlu ada wuduk. Kalau kita baca Al-Quran dalam solat tak ada wuduk, solat kita tidak sah. Pegang Al-Quran yang perlu ada wuduk juga. Baik. Tak ada soalan lagi, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu depan. Dan saya harap semua dapat sama-sama hadir untuk yang terakhir. Dan selepas itu insyaAllah kita akan umumkan juga kelas yang seterusnya, atau mungkin ada umum seterusnya insyaAllah selepas saya nanti Ustaz Hasan dan Ustaz Fahadudin Zaki yang akan sambung kelas malam Jumaat ini. Tapi untuk peringatan, insyaAllah besok di Masjid Al-Sana kita akan adakan syarahan. Dan saya adukan semua untuk hadir pada syarahan ini dan ambil sedikit manfaat lah daripada apa yang akan dikongsikan oleh Ustaz Suhaimi Fauzi, insyaAllah, sebagai pengumuman hari ini saja. Saya sendiri ada ajar. Saya sendiri belum ada ajar. Tak ada. Sebab tu saya buat feedback form ni untuk saya ambil malam-malam. Jadi insyaAllah boleh saya fikirkan ataupun kita sama-sama fikirkan bila yang sesuai untuk adakan. Baik, kalau tak ada insyaAllah saya tutup dengan doa dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu kami mohon pertolongan. Aslih lana syu'unana kullaha. Perbaikilah segala urusan kami ya Allah, wala takilna ila anfusina tarfata 'ainin, dan janganlah Engkau biarkan kami walaupun sekali mata. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Soalan terakhir sekali. Kenapa baca surah Al-Asr bila kita baca tasbih kafarah? Kenapa kita baca surah Al-Asr bila tadi saya baca doa tasbih kafarah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Guna saya baca surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Kerana surah Al-Asr ni cerita pasal masa kan. Dan jadi satu tabiat sahabat-sahabat zaman Nabi dulu. Bila mereka berkumpul, sebelum mereka berpisah, mereka baca surah Al-Asr. Supaya apa? Supaya mereka ingatkan satu sama lain. Supaya bila kita kumpul ni, kita kumpul dalam kebenaran. Kita kumpul dalam benda yang baik, supaya masa tu diisi dengan benda yang baik. So bila kita keluar, kita tahu nanti insyaAllah kita jangan lupa, kita jangan sia-siakan masa-masa kita nanti. Jadi itu menjadi satu tabiat sahabat-sahabat dulu. Bila mereka berkumpul, sebelum mereka berpisah, mereka baca surah As. Mudah-mudahan supaya apa? Supaya masa yang mereka berkumpul tu terisi dengan perkara-perkara yang baik tentang kebenaran, insyaAllah. Sebab tu jadi satu mungkin jadi satu tabiat kita juga. Bila kita jumpa dalam majlis, kita tutup dengan surah Al-Asr supaya masa kita ini jadi masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dalam pengumpulan dan perhimpunan kita, insyaAllah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.